Wah, seronoknya dapat rehat-rehat macam ni. Sejuknya hari ni. Tugas pun dah habis. Lega rasa. Sedap-sedap je nak rehat kan? Jom kita perang. Alah, penjahat. Sudahlah. Kau ni kan kalau jumpa-jumpa si ajak bertarung saja. Dah lah, penat lah. Macam-macam alasan. Bangun. Bangun sekarang. Kau ni kan, aku suka penat-penat lah. Kau dah kenapa? Sekarang kau tak boleh ke mana-mana lagi. Sudah. Aku tahu kenapa kau jadi jahat. Aku dah tahu semuanya. Raja Peri telah memberitahu aku. Engkau dulu seorang peri yang baik. Tapi sebabkan perkhianatan daripada manusia kan, sebab tu kau jadi jahat. Peri jahat. Kita ni patut teruskan hidup. Tak payahlah nak pedulikan manusia tu. Dia orang memang macam tu. Ada yang ego, ada yang sombong. Tapi kau ingat, kau dah jalankan tanggungjawab kau. Engkau dah berniat ikhlas dah. Niat kau nak tolong orang. Tapi orang yang belagak sangat kan, biarlah satu hari nanti dia mesti perlukan orang tu. Semua macam tu dalam kehidupan. Bila dia senang, dia mahu tinggalkan kita. Nanti bila dia susah, dia akan cari kita. Sudah. Jangan fikirkan sangat benda tu. Mungkin itu semua ujian daripada Allah, suruh kau bersabar. Kau kena kuat tau. Sebab kau masih banyak tanggungjawab lagi. Aku kan ada. Aku boleh je jadi kawan kau. Kenapa kau jadikan aku musuh kau? Sebab kau manusia. Aku pelik lah kau. Aku cakap ni pun aku sesebab tak? Sudahlah. Kembalilah kepada arah kebaikan, pada kebenaran. Inilah. Aku dah minta maaf. Ini. Dah. Sudahlah tu. Dah nangis dah. Aku minta maaf. Aku salah. Aku tak anggap kau ada salah. Dah maafkan kau.